Ayah faham keputusan tanggal tudung. Asalkan jangan tinggal solat. APRENAMANROSE. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Aprena Manrose berlapang dada menerima teguran, serta kecaman netizen susulan penampilannya yang tampil tanpa mengenakan hijab baru-baru ini. Memetik laporan M-Star, pemilik nama Wan Shahra Putri Aprena, Wan Shahman, 33, menjelaskan dia memilih untuk tidak terlalu memikirkan komen negatif kerana bimbang ia memberi kesan buruk terhadap kesihatan mentalnya. Saya tak ada jawapan lah, tak boleh nak cakap sebab takut esok jadi lain, lusa jadi lain pula. Setiap orang ada ujian masing-masing. Mungkin ini fasa di mana hati sedang rasa ingin buat apa sahaja untuk diri sendiri, tak nak fikir pasal orang. Kalau fikir, takut saya jadi gila. Kalian tak nak saya gila kan? Saya pun tak nak jadi gila, kata Aprena pada Selasa. Selagi benda itu ayah dan keluarga saya tahu, ia sudah memadai. Tak perlu saya nak bagi tahu apa yang sebenar-benarnya berlaku. Ayah saya juga faham mengenai keputusan saya dan respons dia adalah tidak mengapa, janji tidak tinggal solat, ujarnya. Ketika ditawarkan mereka, pihak produksi cakap watak itu tak bertudung dan saya jawab okey, boleh. Saya ingatkan bila cerita ini tayang nanti baru orang akan bercakap. Tapi rupanya masa sesi fotografi lagi dah mula. Jelasnya, saya faham mungkin mereka tegur sebab sayang. Saya pun rasa sayang dengan tindakan saya ini. Tapi hanya saya saja yang tahu dan faham sebabnya. Saya minta maaf. Saya kurang berminat dan sangat terasa apabila ada komen seperti, patutlah tak dapat anak. Sedangkan saya rasa perkara itu tak ada kena-mengena langsung. Saya anggap mereka mungkin berfikiran cetek dan tak memahami orang lain. Sebenarnya saya dah kebal. 9 tahun berkahwin tak ada anak, benda itu dah biasa. Cuma saya terfikir, dah cerai pun masih cakap pasal anak lagi ke? Cukuplah, kalau saya mengandung tanpa suami nanti. Lain pula ceritanya. Astagfirullahalazim. Tambahnya lagi,